Saya cikgu bahasa Inggeris. Semua perkataan bahasa Inggeris saya tahu. Hamzah, nasi kerabu, rice to Wednesday kan? What? Saya Cikgu Siti Fatimah. Saya seorang yang sangat komited dengan kerja. Semua kerja saya siapkan lebih banyak walaupun lebih awal. Tetapi ni artinya tahu. Saya guru Riadah. Kalau pergi ke Padang, mestilah saya kawan dengan saya. Woi, main apa tu? Sini. Saya guru disiplin, seorang guru yang penyayang. Ya Allah, saya Assalamualaikum. Saya Cikgu Sohati. Saya mengajar subjek sains. Wow! Kita belajar tajuk apa hari ini? Kami guru, mestilah kami sibuk dan berdedikasi. Tapi kalau tak Alia, buka pasal. Assalamualaikum, saya Ustazah Rashidah, guru kelas tahun 1. Tenang je. Awak buat apa ni? Duduk. Kami guru Riadah. Kalau pergi Padang, mestilah kami latih budak. Saya guru perpustakaan. Saya akan pastikan perpustakaan sentiasa kemas dan bersih. Assalamualaikum. Saya guru hafazan. Saya mestilah nak bagi anak saya boleh menghafaz. Okey, semua baca. Mulakan. Assalamualaikum. Saya Ustazah Afifah dan mengajar subjek Jawi. Saya akan pastikan semua anak murid saya dapat membaca Jawi. Okey kelas, sekarang kita belajar huruf vokal. Ni huruf apa? Saya guru matematik. Kalau saya ajar bahagi, anak murid saya suka sangat. Dah faham? Betul tak semua? Saya guru bahasa Melayu. Mestilah saya nak anak-anak saya buat karangan 1000 perkataan. Boleh tak semua? Hai, saya guru subjek hadis. Saya guru yang paling tak pernah marah budak. Tak saya. Awak! Budak! Saya guru Al-Quran. Bila saya ajar guru saya mesti suara sedap. Betul kan? Cuba tanya kan? Ajar terhad kan? Allahu Akbar. Amma pula. Allah. Saya mengajar bahasa Arab. Mestilah saya suka menyanyi. Kami guru sejarah ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Yeay! dipukul apa tuan-tuan? Guruku, lambayan hikmahmu yang lembut penuh didikan, menghaluskan perasaan
perasaan, hadirmu membawa ketenangan. Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata.